Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda. Okay, yang ni, video ni aku tengok dah viral daripada pagi tadi. Kita berada di penghujung Ramadan, yang mana difahamkan ni lokasi di Jalan Tuanku Abdul Rahman Jalan Tar lah singkatannya. Kalau korang perhati, video panjangnya ada, tapi aku rasa tak perlu. Ramai dah tengok video panjangnya. Mereka di BKL dihalau. Okay, biasanya di BKL halau peniaga. Kali ni terbalik, peniaga dah standby awal-awal, mereka berkumpul dan menghalau di BKL. Okey, tapi kita tengok komen. Okay, yang ni aku suka baca Saiful Ramli, bila peniaga bersatu. Yang kedua ni aku shock juga baca Acong. Okay, Acong punya komen, kesimpulan ringkas kenapa boleh jadi macam ni, sebab rakyat dah terlampau majai dengan layanan antara makhluk asing dan tuan rumah di tanah sendiri. Kena tekan sikit lagi mau caos jadinya. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Tapi yang ni lagi aku suka. Encik Ai, ramai-ramai buat macam ni, halau warga asing yang berniaga. Okey. Tak kita baca. Okey ni. Dia punya komen lanjutannya, yang parah orang Melayu bagi sewa primis. Ulang balik yang parah orang Melayu bagi sewa primis pada warga asing. Belum lagi kira perempuan bangga bahasa kasar betul marah ni, kahwin dengan warga asing. Okey, sekejap, sama bang, bila nama Melayu ni mana nak berani dengan bangsa asing? Tu kepelik tu. Rata-rata penguat kuasa takut dengan warga asing. Dia macam mana, takut ke ataupun tu baik penguat kuasa sama je dengan Melayu, masyarakat Melayu lain? Okey, tengok muka di BKL macam muka Melayu, aku jangan siam. Okey, setuju sangat. Okey, so yang ni aku memang mengharapkan lah, kalau boleh peniaga-peniaga bersatu buat satu hari khas operasi membentras warga asing ni. Takkan nak harapkan Ustaz Sufian Muhammad Zain aja, betul tak? Buat satu hari kan, korang terjah peniaga-peniaga warga asing ni. Bantulah, dia kira bantu tau, bantu penguat kuasa tau.